Okey. Tu yang kuning tu limited edition. Mahal sikit, tambah 3,000 lebih lagi. Okey, yang kuning ni limited edition. Tapi dia macam bukan kilat yang kuning ni Jadi stok ni tak banyak juga, sekali perhantaran dalam 8 biji je. Okey, tapi sebulan 2 ni banyak ni yang dah masuk kan. Saya ucapkan tahniah pada mereka yang dah memiliki skuter bangsawan ni Memang mantap. Okey, bentuk yang baru ni pun lain sedikit dah daripada V2 Ni dah skuter transmisi DCT dia pakai rantai, bukan belting Dan mungkin juga ramai yang tak tahu ini adalah totally macam motosikal sebab dia pakai rantai, tak ada CVT, tak ada belting, tak ada roller.